Nak tengok Yuska ni jujur tak? Kita ni pernah ada accident. Bang, kereta ni berapa bang? 25, tapi harga boleh diskaun lagi lah. So ni tahun 2017. Siap. Boleh tahu mileage dah berapa? Mileage dia 90,534. Kereta ni pernah ada accident. Accident semua tak ada. Tak ada. Tak pernah ada engine breakdown ke apa ke? Kami ada bagi 2 tahun warranty. 2 tahun nanti. Oh, okey. So hari tu kita dah pergi survey kereta dan kita dapat satu kereta ni menarik, Honda Civic warna kuning. Dia dah convert semua detail-detail pasal kereta tu. Dia punya mileage, dia punya chassis number, dia bila kita tanya dia cakap tak pernah accident apa semua. Korang tak percaya? Korang tengok video yang lepas. Kita flashback sikit. Kereta ni pernah ada accident. Accident semua tak ada. Tak ada. So hari ni berbekalkan data yang ada tu, kita nak scrut dulu kereta ni. Kita nak tengok betul ke tak. Okay, jenis accident pelanggaran, collision pelanggaran. Claim type, bila dia claim dia cakap kerosakan sendiri, own damage. Total parts approved for change 25 bahagian yang ditukar. Severity, kerosakan sangat tinggi. Claim kedua 30 part ditukar. Ni accident ketiga, own damage. Okay, windscreen dah pernah claim. Yes, maknanya dia dah pernah pecah lah, maknanya accident teruk lah. And mileage 161,019 km. Dia cakap masa kita tanya tu 90,000 saja. 90,534. Dia dah reset meter mileage tu lah. So dekat sini kita dah tahu ada 2 penipuan, 3 lah termasuk ni, 3 penipuan daripada Yuska tu. Okey, kepada pengguna dekat luar sana, sebelum korang nak beli apa-apa kereta terpakai daripada mana-mana Yuska, korang kena scrut dulu. Okey, scrut it, tak rugi pun. Okey, RM80 nak dibandingkan dengan berapa kos kerosakan yang korang akan tanggung di masa akan datang tu, berapalah sangat kan. Yang kedua, saya ada sedikit nasihat untuk peniaga ataupun pengusaha Yuska kat luar sana, tolong berniaga dengan jujur. So tak nak ditipu, scrut dulu.